Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast kumpulan kami yang mana kita akan bincangkan tentang pendidikan secara santai tapi penuh isi lah, insya-Allah. So, hari ini kita bawakan satu topik yang agak menarik dan dekat dengan kita, iaitu pergaulan bebas. Di manakah maruah remaja kini? So, apa yang lagi menarik, kita ada tetamu yang istimewa yang akan berkongsikan tentang pengalaman dan pandangan beliau tentang perkara ini. Selamat datang, Puan. Kenalkan dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Rohaizah binti Abdul Karim, Puan Rohaizah daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Bukan Guru Bahasa. So, Puan, berdasarkan tajuk ni, saya sebagai seorang remaja pun masih belum tahu mendalam apa maksud pergaulan bebas. So, bagi Puan, apakah maksud pergaulan bebas secara definisi yang mendalam? Okey, terima kasih atas soalan yang diberikan. Okey, pergaulan bebas bermaksud pergaulan tanpa batasan antara golongan lelaki dan wanita. Okey, kalau ikutkan bila kita bergaul, okey, lelaki wanita zaman sekarang memang akan bergaul lah. Okey, cuma kena ada iktilat antara hubungan dia, antara dia dengan lelaki dia ada batas-batas dia. Kalau nak berjumpa, nak berbincang dengan kawan-kawan, bukan antara berdua-duaan sahaja. Mesti ada pasangan lain, kawan-kawan lain yang boleh duduk dalam duduk bersama, tidaklah hanya berdua-duaan sahaja. So, pergaulan bebas ni dia bergaul tanpa ada had sebenarnya, ada batasan. Faham. Bila Puan sebut bahasa iktilat ni, saya macam mengimbau kenangan balik lah. Sebab saya dulu pernah belajar bab-bab ni. So, pergaulan bebas, ada tak faktor-faktor dia yang macam mendorong benda ni ke arah? Okey, kalau kita lihat, zaman sekarang faktor yang paling besar sekali adalah media sosial. Okey, tapi kita tak boleh nak salahkan media sosial. Pertama sekali, lihat pada diri sendiri. Setiap anak-anak ini telah diberi didikan. Ibu bapa wajar memberi didikan. Okey, didikan yang paling penting adalah didikan agama lah. Okey, bila seorang anak dia faham, okey, awal-awal kita, kalau selalu orang kata nak ajar anak, okey, nak ajar dia puasa, biar dia puasa. Tapi kita bukan ajar dia puasa cuma, kita ajar dia apa itu hukum dalam Islam, okey. Kita ajar dia kenal Allah dahulu. Bila dia nak buat sesuatu, dia tahu. Jadi bila ada ilmu agama pada seseorang anak ni, dia tahu bagaimana dia nak jaga batas pergaulan dia. Okey, bila dia menggunakan media sosial pula, media sosial sekarang tak ada takusan, tambah guna AI sekarang kalau kita lihat kan, okey. Jadi AI ni memang saya sendiri pun sangat takut bila tengok AI tersebut, macam-macam kita boleh buat. Tapi bila kita ada beri didikan agama yang bagus pada anak-anak, dia tahu membezakan dan kita sendiri membimbing anak tersebut. Okey, ibu bapa, kita ada kontrol parental control untuk ni kan, so device anak-anak, peranti anak-anak tersebut. So kita boleh tengok apa yang anak buat dan sebagainya. Saya sendiri pun sebagai seorang ibu, ada anak yang sedang membesar 8 tahun, anak perempuan. Risau anak perempuan ni, anak lelaki risau dia lain, anak perempuan risau dia lain. So bila saya tengok anak saya berkongsi account dengan anak saya, contohnya TikTok. Okay? Saya guna TikTok untuk membeli, anak saya membuat TikTok untuk dibuat video dan sebagainya, ataupun apa yang dia tengok, saya akan lihat balik dan saya akan melihat apa yang dia buat dan sebagainya, kemudian menegur kembalilah. Okey, kadang-kadang bila kita sebagai bapa, ibu bapa melepaskan sahaja tanpa pantau anak, okey, bagi dia rasa macam okey, mudahlah kerja, tak payah nak buat apa dan sebagainya. Anak dia dah boleh buat apa benda yang dia nak buat, tak mengganggu kita. Tak boleh. Kita sebagai ibu bapa tengok balik, media sosial tu sebenarnya benda yang paling kita kena pantau anak. So, Puan, ada tak macam media sosial, kan ada banyak, ada tak media sosial yang tertentu bagi Puan yang macam sangat bahaya kalau bahaya atau tidak bergantung kepada sejauh mana kita sebagai ibu bapa memantau. Sebenarnya kalau ikut media sosial ni tak bahaya. Dalam TikTok sendiri pun kita tahu banyak pengaruh yang hadir, yang mengeluarkan pandangan bagi
idea, bagi penerangan sebagainya. Ustaz-ustaz kan, ustaz TikTok banyak, Ustaz Admin lah, Ustaz lah, Ustaz Kamilin kan, yang popular-popular, yang anak-anak pun tengok belajar secara tak langsung di situ. Cuma pantauan sebenarnya daripada ibu bapa. Mana-mana media sosial pun kalau tak dipantau penggunaan dia akan menjadi satu virus juga dalam hidup seorang anak-anak. So basically benda ni berbalik kepada cara penggunaan kita sendiri lah. Cara penggunaan dan pantauan. Kalau kita guna baik, baik lah. Buruk lah. Tapi Puan, saya macam tertarik ada satu poin yang Puan cakap berawal daripada didikan ibu bapa kan. Contohlah, kalau remaja tu tak kisahlah lelaki perempuan, dia latar belakang dia bukan family yang berpentingkan pendidikan. Contohnya suasana environment dia tak berapa elok lah kiranya. Macam mana dia nak tahu yang sebenarnya dia ni ada macam nak elakkan pergaulan bebas tu tanpa ada unsur-unsur pendidikan yang ada dalam latar belakang. Okey, kalau kita lihat pun selalu bagi mana-mana kanak-kanak ataupun remaja yang bukan dalam golongan keluarga yang harmoni, yang keluarga yang berpecah belah, kadang-kadang kita akan salahkan ini sebab dia memang keluarga berpecah belah, dia tak ada bimbingan dan sebagainya. Pada saya lah, kita mungkin kita nak salahkan pak dia tak boleh sebab itulah nasib dia. Cuma kita kalau kita fikir diri kita, apa yang kita nak buat semuanya atas diri kita sendiri. Walaupun mungkin tak diberi didikan begitu dan sebagainya, tapi kita ada keazaman, kita tengok orang ni baik dan sebagainya, aku nak jadi macam dia dan sebagainya. Apa yang aku buat? Carilah kawan-kawan yang baik yang akan membimbing kita. Duduk dalam masjid ke, jumpa ustaz dan sebagainya kan. Cari orang yang ada ilmu yang akan membimbing kita. Takkan kita nak terus hanyut. Jadi maksud dia, walaupun kita bukan daripada keluarga yang harmoni, keluarga daripada keluarga berpecah belah, tapi nawaiti kita sendiri, niat kita sendiri, kita nak ke arah mana diri kita nak bawa diri kita ke mana. Jadi pokok pangkalnya pada diri sendiri. Jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Sebab saya ada juga yang kawan yang macam tak ada mak ayah sangat tapi dari segi benda ni dia lagi jaga daripada orang. Betul. Saya ada seorang kawan saya, dia memang anak yatim piatu. Saya sebenarnya melihat dia sebagai kawan saya sekarang dah doktor di UTM, Universiti Teknikal Melaka kan. Saya melihat dia sebab saya duduk asrama. Saya melihat kawan saya ni sebagai seorang yang nakal yang memang saya geramnya dekat dia. Kenapalah dia macam ni kan? Ada lelaki, saya perempuan. Jadi bila saya dapat tahu ada dua sebenarnya kawan saya ni. Seorang lagi yang saya kata pensyarah tadi. Yang seorang lagi tu kawan saya sekarang dia merupakan engineer dan bekerja dengan pihak Jerman sebenarnya. Kalau tak salah saya lah, sebab dia sambung belajar di situ. Saya melihat dia orang ni macam, kenapalah nakal sangat, susahnya hidup tengok dengan dia orang macam sakit hati lah kan. Tapi bagaimana mereka meletakkan diri orang itu sebagai satu cabaran untuk orang lebih bagus. Saya tak nampak sisi baik dia sebab yelah bila kita ni kadang-kadang jadi mata lalat tengok buruk je orang kan. Tapi bila dia duduk dengan kawan-kawan yang keluarga dia bahagia, dia selalu ikut kawan-kawan, dia ikut family kawan, jadi family kawan tu macam jadikan dia sebagai anak angkat dan sebagainya. Dan sampai sekarang kawan-kawan saya ni, kita orang ni masih berhubung sebenarnya. Cuma bila bagi saya lah, bila saya dah berumah tangga, saya memang kalah dengan kawan-kawan lelaki zaman sekolah, walaupun biasanya ada benda-benda saya kita berhubung kan. Tapi mereka ni bukan setakat itu saja, menjaga hubungan mereka dengan guru-guru yang sendiri. Sampai sekarang apa bahas setiap kali raya dan sebagainya, diorang akan berhubung. Baru-baru ni arwah kawan kita orang meninggal pun sama juga, memang setiap kali memang begitu. Tapi yang saya nampak kiranya bagaimana walaupun dia daripada keluarga yang berpecah belah, tapi bagaimana dia boleh bentuk diri dia menjadi orang yang sangat disegani sekarang. Baik Puan. Untuk soalan yang seterusnya pula dalam konteks implikasi lah. Jadi macam mana kita nak tahu pergaulan bebas ni boleh memberi kesan terhadap maruah dan identiti remaja tersebut? Bagaimana memberi kesan? Kesan dia kalau kita tahu pergaulan bebas ni kiranya dia akan menjatuhkan seseorang, maruah seseorang. Kalau macam
isu yang tular baru-baru ni kan, kes seorang guru itu pun sebenarnya daripada pergaulan bebas walaupun dia bukan dalam kategori remaja. Okey, bagaimana tempias dia bukan pada diri dia sendiri tapi tempias kepada keluarga, bagaimana nak menanggung malu pada perkara yang telah dilakukan, okey, dan pandangan masyarakat juga, okey, bukan pada diri dia juga, pada keluarga, dan bagaimana sentimen bangsa-bangsa lain terhadap agama kita. Okay, untuk soalan seterusnya Puan, jadi apa pula kesan panjang terhadap masyarakat pula bila gejala ini terus berluasa tanpa ada kawalan? Kesan pada masyarakat, kalau kita lihat, okey, bila pergaulan bebas ini makin teruk, okey, maksudnya negara kita pun akan makin teruk, okey, makin mundur sebab kita tidak ada satu pegangan jati diri, okey, nak ke kita kembali pada zaman tadi dahulu, kan, zaman Zahiriyah dahulu, okey, pergaulan bebas, Allah murka, okey, umat pun pada masa tersebut kita tahu, okey, tanpa pegangan tersebut lah, okey, tanpa pegangan tersebut kiranya dimurkai Allah, hidup porak-poranda dan sebagainya. Jadi kesan pada jangka panjang kalau kita lihat, mungkin Malaysia ini bukan lagi dianggap sebagai satu negara Islam lah bila dalam keadaan itu, sedangkan kita sebenarnya negara Islam kan. Dan kalau lah mungkin statistik ini tidak tepat, tapi saya ada baca baru-baru ini remaja yang terlibat dengan pergaulan bebas ini dalam kajian tahun 2022 lebih kurang 154,000, dan kalau dikatakan remaja itu melakukan pergaulan bebas sebelum umurnya 33%, sebelum umurnya 14 tahun. Nampak tak? Terlalu muda sangat. Dan 11% melakukan hubungan dengan kaum pula. Melakukan hubungan bukan dengan satu pasangan, dengan beberapa pasangan. Itu sangat teruk sebenarnya. Jadi jangka masa panjang kiranya negara kita, agama kita akan memberi kesan yang buruk sebenarnya. Mungkin porak-poranda negara dan sebagainya. Okey, bila manusia itu tak bertamadun lagi, kiranya tak beradab lagi, tak berakhlak lagi. Okay. Bila dah masuk bab-bab agama keagamaan ni, saya macam mungkin ada lah yang bersefahaman yang menggunakan Quran macam contoh ayat yang diciptakan manusia daripada lelaki perempuan, berbagai budaya, kaum untuk saling berkenalan. Mungkin Puan ada bantahan ataupun untuk mencatas fahaman ni. Okey, apa dia? Lelaki dan perempuan bergaul? Kan ada ayat Quran yang mengatakan diciptakan lelaki dan secara berpasangan. Untuk perkenalan-kenalan. Untuk perkenalan-kenalan. Sama juga. Okey, dia berbalik kepada lelaki dan perempuan memang diciptakan bersama. Mana boleh lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan kan? Okey. Jadi, lelaki dengan perempuan, tujuannya apa? Kenapa kita perlu berkaul lelaki dengan perempuan? Satu, nak berkenalan, nak membina keluarga, nak meramaikan umat Islam. Tetapi berbalik kepada pokok pakar dia, kita berkenalan atas Islam, atas agama, nak meramaikan umat. Kita berkenalan, bukannya melampaui batas. Ada had-had yang perlu dijaga. Istilah tadi bawa mahram bila nak berjumpa, kenalkan dengan keluarga dan sebagainya. Jadi tak ada dah berlakunya pergaulan bebas, ini keluar berduaan, tak jaga tingkah laku dan sebagainya. Itu yang membawa kepada pergaulan bebas. Jadi apa-apa hal pun pokok pangkal pegang daripada agama. Saya tanya sikit lagi Puan, yang pergaulan bebas ni. Contohlah kalau terjadi di depan mata kita kan, macam ada seorang lelaki tu, dia melakukan sentuhan fizikal dengan perempuan kan. So bila kita melihat tu, dia rasa tak kurang sopan lah kan, tak sedap mata memandang. So apa yang harus kita lakukan pada masa tu? Adakah kita harus biarkan saja, lantak dia lah, bukan masalah aku, ataupun kita pergi ke dia, kita cakap ke dia, elok sikit perangai, lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau kita lihat perkara yang sumbang di depan mata kita, sebagai umat Islam, tegur.
itu tanggungjawab kita. Dia nak terima, dia tak terima, itu belakang kita. Jadi tanggungjawab kita tu kita dah lepaskan. Okey, tak adalah nanti di akhirat kita ditanya. Jadi kalau kita rasa perkara itu tak betul, cakap elok-elok. Okey, kenapa dia tak boleh buat itu. Lepas tu kalau dia nak bagi respon bagaimana, tak ada masalah. Itu kita dah lepas tanggungjawab kita sebenarnya. Sebab ada hadis cakap juga kan, yang kalau kita nampak sesuatu kemungkaran, kita kena tegur dengan tangan. Tangan tu bukannya macam kita pergi pukul ke apa, jawatan lah. Lepas tu mulut. Lepas tu yang paling lemah iman dengan hati lah, dengan membenci benda tu. Okay. So untuk next Puan, Puan sebagai seorang ibu, seorang pendidik juga, apakah cara untuk mengelakkan pergaulan bebas dalam dunia pendidikan? Apa cara untuk mengelakkan pergaulan bebas? Kalau saya sebagai seorang ibu, satu, saya akan pantau anak sendirilah. Jangan salahkan orang, kita salahkan anak sendiri sebab kita yang didik anak kita. Jadi kita lihat anak kita berkawan dengan siapa, dia nak keluar dengan siapa dan sebagainya. Kalau perlu teman-teman anak tersebut. Yang kedua, bagi pendidikan agama lah. Tapi pendidikan agama itu yang penting sekali untuk kita bagi pendidikan agama yang sempurna pada anak tersebut. Kemudian kita juga berkenalan dengan kawan anak-anak tu. Kenal juga dengan keluarga anak kawan kita tu agar apa-apa hal senang, tak adalah nanti tulis salah menyalahkan sama lain kalau ada perkara yang tak best lakukan. Dari segi pendidik lah. Dari segi pendidik, dari segi pendidik, kalau kita lihat, pergaulan bebas kalau ikutkan bila dalam dunia akademi, dalam kelas kita tak nampak benda tu. Kecuali lah kalau saya sebagai fellow, saya akan nampak lah pelajar dia melepak dekat sini, melepak dekat sini. Tapi kalau dalam kelas selalunya perkara itu jarang berlaku. Tetapi macam saya sebut tadi lah, tiba-tiba nampak dia melepak duduk je dekat tepi tepi tasir tu, tegur lah. Nyatakan, dan kita ada pihak-pihak yang terlibat kan. Kalau ikutkan, kita tahu kes-kes yang banyak berlaku kalau di college ni, dia di luar college, bukan di dalam college. Jadi pihak universiti sendiri, dia ada organisasi sendiri yang kita perlu laporkan kepada fellow dan sebagainya. Maksudnya bukan diam diri je lah. Maklumkan pada pihak tertentu agar perkara ini dapat ditangani. Dan kalau pelajar tersebut berada di luar kolej, kena pastikan juga, sebab bila luar kolej ni pelajar kalau bebas. Saya berada di kejirangan politeknik. Yang pelajar yang menyewanya pelajar politeknik. Saya sendiri menyaksikan jiran sebelah saya pelajar yang membawa lelaki masuk sebelum ni. Tapi ditegur lah, Dan kalau ikutkan, yang belakang tu sama juga. Selalunya dia dah akan cerita, pelajar ni begini dan sebagainya. Pelajar tepi rumah Puan tu perempuan? Pelajar perempuan. Kiranya cuba alasan dia hanya ambil barang. Tak bolehlah ambil barang sekalipun sebab keluar rumah kan, bila melibatkan malam dan sebagainya. Jadi kita sebagai, bukan hanya pendidik, kita sebagai komuniti sendiri pun kena cakna perkara-perkara tersebut. Apa yang boleh kita ambil tanggungjawab, kita ambil tanggungjawab. Jangan tanggungjawab itu nanti di akhirat kita tak lepas. Salam. Jadi Puan, untuk soalan terakhir lah daripada kami. Jadi untuk pendekatan komuniti ataupun pihak kuasa pula, apakah bolehkah dia membentuk semula nilai dan maruah remaja pada masa kini? InsyaAllah boleh. Kalau kita menguatkuasakan tindakan-tindakan, adakan kempen dan sebagainya. Mungkin kalau sebelum ni dan memang tak ada pun silibus yang mengajar tentang pendidikan seks. Walaupun dulu pernah ada guru nak diajar dan sebagainya, dan banyak kan, tak ada. Walaupun ada orang melihat itu sebagai pro dan kontra. Tetapi kalau kita nak melaksanakan, dari segi kementerian sendiri melihat perkara tersebut dari sudut budaya kita sendiri. Tak boleh nak samakan dengan budaya luar. Walaupun kita tahu kita belajar dalam fizik, kita belajar dalam agama Islam, kita ada belajar dalam biologi pun kita ada belajar. Tapi sebab pelajar-pelajar sekarang ni, budak-budak sekarang dah advance sebab teknologi tadi tu. So bila dah terlalu advance, kita terpaksa mengikut
aliran perdana sekarang. Cuma ada batas-batasnya. Jadi kalau kita lihat, okey, penguatkuasaan undang tu mungkin dilihat kembali. Okey, kalau komuniti mungkin kita akan ada satu organisasi, kalau macam contoh di kawasan kejiranan, okey, kita ada KRT, rumah KRT rumput tetangga. Okey, rumput tetangga dia ada peranan masing-masing untuk mengelakkan perkara itu berlaku. Jadi semua orang sebenarnya kena ambil main peranan, bukan hanya komuniti atau pihak berkuasa semata-mata. Betul-betul. Jadi Puan, ada tak nasihat untuk individu, ataupun untuk masyarakat, bahkan negara sekalipun, untuk kita macam elak benda ni? Okey, nasihat saya untuk memastikan negara kita bebas, daripada pergaulan bebas ini. Setiap agama dia ada fahaman sendiri, dan mana-mana agama pun tak menggalakkan pun, tak nak pun pergaulan bebas tersebut. Jadi berbalik pada pokok pangkal, dalami agama masing-masing, fahami, hayati apa yang terkandung dalam ajaran masing-masing untuk menyerahkan berlakunya pergaulan bebas tersebut. Dan kalau kita lihat cerita-cerita, banyak ibrah daripada cerita-cerita zaman dahulu kan. Jadi bila kita menghayati setiap apa yang ada dalam kitab yang diajarkan dalam kitab tersebut, insya-Allah kita boleh membendung daripada berlakunya bertambahnya pergaulan bebas tersebut. Ya, untuk soalan tambahan Puan. Contohnya antara sekolah menengah dengan universiti, mana lagi teruk dia punya pergaulan bebas ni? Sekolah menengah dan universiti. Okey, kalau saya rasa dua-dua teruk. Cuma sekolah menengah ni dia masih ada kawalan daripada ibu bapa. Balik sekolah. Tapi universiti ni dah masa tu dah bebas. Mak bapak pun boleh tipu, telefon je. Dia dekat rumah tapi sebenarnya keluar dengan kawan-kawan. Jadi kalau ikutkan, pada saya lah mungkin universiti itu lebih sebab lebih bebas sebab kawalan daripada ibu bapa itu kurang. Dia boleh buat apa yang dia suka, balik malam lah dan sebagainya. Tambah kalau duduk kat luar kan. Tapi kalau dekat sekolah menengah, kalau masih duduk dengan ibu bapa, tak balik malam, mak ayah dah telefon dah. Mana ni tak balik lagi, dah pukul 10. Dah esok nak sekolah sebagainya. Jadi kalau saya mungkin di universiti itulah lebih mencabar bila dia dah keluar daripada pokok keluarga. Sebab daripada pengalaman saya juga, sebab saya pun dulu sekolah menengah asrama. Jadi pergaulan bebas tu agak sedikit ketat lah. Dia tak ada terlalu bebas sangat. Betul. Tapi bila dah masuk ke universiti, Hilang dia jadi culture shock. Betul. Sebab bila kita dekat asrama, kita ada peraturan. Nak buat itu, ustaz tegur, warden tegur, ini tak boleh kan. Tu duduk hati-hati dan sebagainya. Tapi bila dekat universiti, nak buat assignment, tugasan sama-sama, duduk sama-sama, bincang sama-sama, duduk dekat blok ni, kadang-kadang mana ada dekat datang malam dan sebagainya. Jadi terlalu bebas sebenarnya. Bila dekat sekolah, sebab ada warden yang pantang. Bukan kata fellow tak jarang kerja, diorang pun jarang kerja, tapi ialah takkan universiti ni besar berbanding dengan sekolah kan. Jadi pelajar pun dia bukan dalam satu kelompok, dalam kolej sini, kolej sana, kolej luar lagi dan sebagainya. Jadi untuk memantau secara keseluruhan itu tidaklah pada saya. Daripada kesimpulan apa yang kita bincangkan pada hari ini, jadi pergaulan bebas ni bukanlah sesuatu yang harus kita endahkan. Kita kena kawal, kita kena berbalik semula kepada agama. Macam apa yang Puan cakap, kena mendalami lagi agama. Kita kena kawal betul supaya dia tak memberikan kesan yang buruk, bukan sahaja pada diri kita tapi kepada orang lain lah. So ada apa nak cakap lagi? Ada. Rasa apa hal pun, tadi macam saya sebut, kita berbalik kepada agama. Pergaulan bebas ni sebenarnya bukan berlaku sekarang. Cuma sekarang lebih berleluasa dengan adanya media sosial. Kalau dulu mungkin ada, tapi benda ni tak tular sebab orang tak war-warkan seperti sekarang. Cuma bila dalam keadaan sekarang, pendedahannya lebih, jadi dia punya kesan pun akan lebih. Impak dia akan lebih untuk menjadikan diri kita kebal kepada pergaulan bebas tersebut dalam
So Puan, kita pun dah rasanya banyak lah apa yang kita dapat ini. Daripada segi agama, kesan, semua tu lah. So kami dari kumpulan kami lah ingin mengucapkan terima kasih, beri terima kasih kepada Puan sebab sudi meluangkan masa memberi ilmu-ilmu, lepas tu cara-cara untuk mengelakkan semua tu lah. So terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih.